Sebenarnya, Midori tak nak bebankan sesiapa pun dalam ajuvan. Saya dan Midori ada terlalu banyak persamaan. Hidup kami berdua kosong. Dan kontrak kami tak ubah macam penawar bagi kesunyian kami. Saya yang sepatutnya bersama dengan dia untuk menamatkan riwayatnya. Benda yang dah bunuh Midori ialah Gastria. Kalau awak nak meratap atas kematian dia, bersumpahlah yang awak akan hapuskan Aldebaran. Cukuplah masalah yang awak bawa. Tapi apa yang paling penting, saya dah pun tolong selesaikan sampah awak tu untuk awak. Awak patut berterima kasih pada saya. Seperti saya jangka, tanpa peluru Varanium, dia tak akan boleh mati dengan mudah. Hei, awak semua rasalah kan? Berapa banyak peluru agaknya baru cukup untuk bunuh budak ni? Hentikannya! Macam itulah. Itulah riak wajah yang saya teringin sangat nak tengok dari awak, Satomi Rintaro. Tak ada apa-apa yang saya boleh buat. Ia berada terlalu tinggi di langit. Tak ada cara untuk kita menyerangnya. Tapi pesawat misteri ini sedang berehat sementara waktu. Jadi kita patut guna peluang ini untuk panggil Metal Knight. Iyai, awak tak apa-apa ke? Iyai, laluan pedang masih belum tamat lagi untuk awak. Hentikan darah tu. Planet ni awak kata, awak datang dari angkasa lepas ke? Awak ada kawan-kawan dekat dalam mainan terapung tu? Macam tu rupanya. Saya tak rasa hanya awak seorang aja ada kuasa untuk buat semua ni ke atas bandar ni. Gerakan yang cukup baik. Macam yang saya fikir, awak memang kuat. Dalam banyak-banyak makhluk yang saya lawan, hanya awak seorang aja yang mampu untuk bertahan selama ni. Sekarang saya akan lepaskan tenaga kemusnahan yang berada di dalam badan saya. Mana-mana makhluk biasa yang terkena dan tulang mereka hancur menjadi wap. Awak memang lawan yang patut dipuji. Tapi nampaknya keputusan pertarungan ini dah pun jelas. Apa? Mana boleh? Benda tanpa kaki tapi masih boleh bergerak ni buat saya geli. Hei, bukan hospital dekat dengan kedai burger baru tu ke? Saya pun berminat nak cuba. Maksudnya kami boleh dapat 3 hadiah. Baguslah. Saya nak 12 burger dari kedai burger baru dekat hospital. Masuk akal betul lah. Itu rancangan yang bagus. Dah saja. Saya dah. Saya harap saya ada lampin sekarang ni. Ya. Hei, lepas sekolah nak main bola sepak tak? Boleh juga. Baiklah. Rimbat. Saya dah buat silap. Ya tak yalah. Adik saya Biermin pun suka buat benda yang sama. Yo. Dengarlah jeritan artistik yang datang dari dalam diri saya. Wasyuk. Last Bushinian berjalan-jalan di Jepun. Memandangkan saya dah sampai ke Jepun, tak kira apa pun saya mesti makan benda yang dipanggil soba ni. Jadi awak tahu tentang soba ni? Ya tak yalah Abang Tom Nyan. Ya. Saya ada terbaca yang Jepun mempunyai sesuatu dipanggil wanko soba. Dan kononnya awak boleh makan seberapa banyak awak nak. Maknanya, yang itu wanko soba yang sebenar. Saya dah gagal dalam kehidupan saya sebagai pahlawan. Saya mesti terima hukuman. Saya dapat rasakan aura kegelapan. Memang tak syak lagi. Ia adalah mood sambutan Halloween. Saya akan tanya awak sekali lagi. Tuan Enma Dayu, betul awak nak adakan acara ni? Acara yokai, oleh yokai, dan untuk yokai. Iaitu Halloween yokai. Sebelum pukul 12:30 malam, tugasan Halloween awak semua ialah mengetuk kepala Tuan Enma Dayu untuk menjadi pemenangnya. Hari ini budak-budak tu akan bawa balik keputusan ujian mereka. Kalau keputusan bagus, saya akan bagi mereka makan snack istimewa. Tapi kalau keputusan mereka teruk, tak dapat snack langsung. 1,800 markah apa bendanya? Awak pun dapat 18 markah juga. Dah dapat keputusan teruk dan cuba menipu pula tu. Jadi tak ada snack untuk awak hari ini dan hari esok, ya? Bersedia untuk rasa sengit untuk pertarungan letupan antara Daisy Kebum Lewis dan wanita yang telah memberikan kita semua hiburan santai dalam letupannya. Pertama sekali, ini peraturannya. Yang terbaik dalam meletupan model flag O mereka tanpa merosakkan bangunan di sekelilingnya akan memenangi kontrak berdaya saing bernyala-nyala. Kebum!
Maaf, Maddie, tapi kita kena buat semua benda di sini macam di bulan. Dan di bulan tak ada Wi-Fi. Tapi biar saya dan Lieutenant Rivera tunjukkan awak banyak lagi perkara hebat di pangkalan bulan. Komputer, lepaskan boot magnet. Kamu bukan orang pertama yang tanya saya tu, Billy. Biar saya bersedia. Pada zaman awal alam semesta. Boleh tolong berikan saya air serbuk? Makanan dah siap. Ayah tak jumpa keranjang aluminium, jadi nampak pelik sikit. Jangan risau, ya. Itu basikal ayah ke? Kamu kat mana ni? Apa budak penakut ni nak cakap pasal masakan ayah? Hebat, kan? Robbie, letak telefon tu. Kita tak guna telefon masa makan. Keluarga saling bantu-membantu. Kita semua berkorban untuk datang ke sini. The Matrix. Satu artifak berkuasa yang diamanahkan kepada saya oleh Prime kuno. Sebelum saya dipilih, saya tak jauh bezanya daripada awak dan Mo. Nama saya ialah Orion Pax dan saya adalah warga biasa di Cybertron. Tapi perang saudara untuk masa depan Cybertron perlukan saya jadi sesuatu yang lebih daripada itu. Ia penuhkan saya dengan kuasa tersangat besar dan saya menjadi Optimus Prime, pemimpin kepada Autobot. Awak buat apa? Awak bertanggungjawab untuk Terra ni. Pastikan dia kerja dengan baik. Selain dari kawan baru awak ni, misi awak dah gagal sepenuhnya. Di sebalik Witwiki ni ada senjata yang sangat kuat. Autobot pun tak tahu tentang ni. Dan saya perlukan semua kuasa serpihan Ember Stone untuk menghidupkannya. Dengannya, saya akan tukarkan planet ni jadi Cybertron yang baru. Ayah tak percaya bila Claudine bagi tahu ayah tentang kamu. Tapi selepas nampak kamu di sini, ayah tak sangka yang ayah tak nampak anak ayah membesar jadi serigala jadian yang hebat. Ayah dengar tentang urusan kamu dengan Selena. Nak tengok gadget ayah tak? Siempre. Susah bila kita berpisah. Tapi ia lebih mudah sebab ayah tahu kamu bersama. Jaga adik ya. Ayah tahu sayang. Sebab tu ayah nak kamu jaga abang kamu. Itulah moyang saya yang paling berani, Flogan Weber. Bila saya menang, awak akan tengok yang pingat tu bukannya tangkar raksasa laut. Laguna, kalau betul apa semua orang cakap, maknanya moyang saya memang pencuri. Raksasa air tawar sepatutnya perenang yang lincah dan berani. Bukan saya. Laguna yang patut buat cabaran tu. Apa? Tapi sebab utama awak patut buat ialah sebab itu tangkar raksasa laut. Dalam sudut hati saya macam dah agak. Saya cuma tak nak percaya aja. Ia bukannya milik raksasa air tawar. Dan saya tahu yang awak boleh dapatkannya balik. Biasanya cuma ada saya kat sini waktu macam ni. Jadi apa yang saya boleh bantu Draculaura? Kita bersaing, betul ke? Itu satu penghargaan saya rasa. Sejarah seni bina sekolah menengah monster jilid 1. Ini dah sedekat tak diedarkan. Saya dah baca 8 jilid yang lain 2 kali. Okey, 3 kali. Tapi sekarang akhirnya impian saya untuk melengkapkannya akan jadi kenyataan. Ada 9 jilid. Tapi cuma ini yang menggambarkan bentuk asli sekolah menengah monster macam yang pengasasnya mahukan. Satu perkara yang buat keluarga saya, kaum Onikuma, berbeza daripada yokai Jepun yang lain adalah tradisi kami menguji kekuatan dengan mengangkat batu besar. Ada siapa nak cuba? Awak dah berjaya! Betulkah saya cakap saya dapat A dalam kuis bahasa monster percakapan dan bahasa monster barat sebagai bahasa kedua? Ya. Jom meraihkan kejayaan perayaan Skirmish dengan semangkuk cacing enak. Dulu kami pilih cacing segar dari tanah dan mak saya letakkannya terus ke dalam kuah. Yang ni daripada bungkusan, tapi ia masih bagus. Ia bermula dengan 4 adik-beradik yang asyik merungut pasal hujan yang sangat lebat. Dah, jangan bising. Penamat cerita ni dah semakin habis. Setiap pilihan, setiap kekecewaan, setiap pengkhianatan dah bawa kita pada saat ini. Semuanya dah berakhir dengan baik. Kecuali untuk bandar, jadi mereka kena baikinya. Ini cerita tentang persahabatan dan juga tanggungjawab. Apa? Awak ingat saya akan letak balik mutiara itu dalam sungai ke? Ikan-ikan kat bawah tu dah halau kami. Mereka semua dah abaikan kami. Dah. Saya akan guna mutiara itu untuk hidup macam seorang raja. Macam Bad Bernie. Saya akan beli kawan-kawan baru je nanti. Sally, Lee, tunggu. Tak dengar. Saya kita bahagikan mutiara tu dan dapatkan apa je kita nak. Saya dah bagi peluang. Baiklah semua,
Awak dah sedia nak mulakan perlumbaan? Sedia. Bagus. Sebab ini adalah salah satu perlumbaan paling hebat yang pernah kita sertai. Itulah perlumbaan ke Pulau Lava. Tayar saya mungkin dah pancit. Tapi saya tak putus asa. Saya kena cari jalan untuk terus berlumba. Kecuali kita memandu melalui lava. Tidak ada yang mustahil apabila awak ada tayar berkuasa. Kamu sebut Yolanda Lopez? Dia tu terkenal ke? Dia dah buat banyak iklan untuk 6 nugget yang terkenal. Dia tu legenda. Tengok. Hebat. Oh, dia nak datang ke sini. Banyak soalan saya nak tanya dia. Saya kena tulis semua. Mak kamu kata ayah cuma boleh tanya 40 soalan. Tapi 40 tak cukup nak tahu semua. Oh, ayah akan tanya 50 cepat-cepat. Gementah? Mana ada ayah gementah? Pintu ni menuju ke mana? Dan ini pula, kat sini ke kamu tidur? Di dalam ruangan yang kecil ni? Ini bukannya... Dan apa pula ni? Mereka tengah meraihkan penaklukan atau kemenangan? Bukan. Siapa pula ni? Hey! Emosi sentimental tu tanda kelemahan. Kalau kamu berhasrat nak melawan Oni, kamu mesti buang semua perasaan tu. Anak-anak, apa yang ayah cakap tentang mengawal pengaruh rakan sebaya? Wow! Awak memang salah kalau awak rasa saya akan tolong dan tindakan jahat awak tu. Tapi, saya dah gekat ilmu. Oh, ia sangat hebat untuk ditolak. Maaf anak-anak. Apapun yang awak nak buat, jangan dekatkannya dengan memerang emas. Tidak! Kalau ia digabungkan bersama dengan memerang emas, ia akan jadi sangat membahayakan. Siapa letak tanah di sini? Tunggu sekejap. Aerocycle saya. Ia dah pun kena curi. Merepeklah. Kan saya dah cakap mereka tu takkan curi motor saya. Dan Wira tak pernah salah. Ada bukti tertinggal. Biskut, penyedut pelik, ini adalah kepunyaan Sweetie Pie. Kalau saya salah, jadi naluri saya salah. Jadi tak boleh berlawan, tak boleh selamatkan keadaan. Dan tak boleh jadi Wira. Tak nampak ke betapa pentingnya ia bagi saya? Saya pasti dari maklumat yang kami dapat, dalamnya salah satu dari anda. Mengintip, awak bijak, Mesko. Apapun yang pihak musuh buat, tentu ia jahat. Kod merah, kod merah. Ditangkap semasa misi. Saya ulang. Ditangkap? Musuh di mana-mana. Tak boleh nak kira. Kena lari cepat sebelum saya. Musnahkan rumah Excel dengan rock and roll. Yeah. Apa kata saya tolong awak musnahkan power bands awak tu? Tolong mereka. Suka hati awak. Macam mana awak boleh cari penanggul tok sedangkan ini masa derby bola tinja? Kenapa pula tak? 2 pasukan, 2 gol, 1 peraturan, dapatkan banyak mata. Tapi pasukannya tiba hari ini. Dan saya nak jumpa Wira saya. Bintang juara dunia penggolek berat, Dash dan Hammer. Tuan, ia memang impian saya untuk main dalam derby dan bawa Stinkers ke kejayaan. Habislah awak! Bukan Duncan yang bawa pengawal semua tu ke titik keluar kita. Kita akan tahu. Saya dengar saluran keselamatan di Raja. Yelah. Dah jumpa belum? Rasanya saya boleh buat robot pemburu ni pergi buru bau dia. Buat. Perantis, buat kerja cepat. Stella, dia kan anjing dengan manusia di bumi. Jangan bagi dia putus asa dengan Chelsea. Maksud saya Chelsea dia. Awak faham je lah. Kira macam ni ke awak nak hidup? Awak panggil ni makanan, nampak macam isi perut beruang makhluk asing je, betul tak? Hei, daripada makan perut beruang, apa kata makan kuku beruang? Ini pastri buatan rakyat. Hei bos, ada panggilan. Bos nak jumpa awak. Hei Encik Raja, dai saya. Saya tahu sekarang ni agak kekok, tapi saya nak tanda tangan awak boleh? Hai! Masa tu paling dadu! Sila naik atas kapal ya. Kami akan berlepas dalam beberapa minit. Silalah masuk. Hei! Nampaknya kita ada 2 orang VIP di sini ya. Awak nak layanan premium, betul tak cakap saya kan? Kan? Ho, dulu kami berdua bertinju. Tapi mak kesayangan kami tak suka bila kami berdua berlawan. Awak berdua nak berseronok petang ni, kami ada hiburan kelas pertama, majlis tari menari dan restoran mewah. Yuran masuk ialah $20.
kami minta maaf banyak-banyak. Kami tak berniat nak ganggu awak. Kami semua cuma sedang kesusahan sikit sekarang ni. Saya Sal, ini Oli dan itu Chauncey. Kami anak yatim. Ya, betul tu, anak yatim. Awak jangan menangis banyak sangat, boleh? Nanti kulit awak akan terkupas ke merata-rata tempat ni pula. Dan kita semua akan menangis. Kami cuma nak minta tumpang tidur di rumah awak supaya kami yang kepenatan boleh berehat. Satu malam aja. Nama saya Tetsujin, pahlawan terakhir Kaikishi. Lebih baik awak semua diam. Pahlawan Kaikishi masih wujud. Hanya saya sendiri yang tinggal. Di sinilah terletak biara purba Kaikishi. Nampaknya keadaan semakin teruk. Awaklah punca batu kini menjadi tak berapa stabil. Dah habis tenaga elektroterma yang diperlukan untuk terbang. Tapi kalau habis tenaga, Saya ada mod pertahanan tambahan sebagai pilihan terakhir. wow. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk tentukan tahap penuh keupayaan awak dan kerosakan AI yang jelas. Biar kami hantar awak ke pangkalan. Awak mesti hentikan semua pertanyaan sebab awak berada di zon larangan. Kalau teruskan lagi, awak akan dihapuskan. Terima kasih kerana patuh. Aku tak dijemput, tapi aku datang. Sama macam kau. Cari clue, tangkap pembunuh. Tegakkan keadilan. Mungkin satu hari nanti kau akan faham. Tak dengar apa-apa, kena serang dalam gelap. Tak ada niat nak menyindir. Cara manusia berbual agak sukar bagi aku. Aku tak sangka semangat anak kau jauh lebih kuat rupanya. Kena letak kat tempat yang masa berlalu cepat. Dalam semua kajian aku tak tengok berapa lama dia boleh hidup tanpa makanan. Kau ingat kau tak bersalah ke? Dalam banyak dimensi lain, kau ikut suami dan anak kau masa mereka bunuh berjuta orang dan hancurkan bumi. Kau pengkhianat kaum kau sendiri. Legasi keluarga kau penuh darah. Apa? Tak ada kat sini. Awak tahu apa yang saya maksudkan? Pintu masuk ke Batcave. Kenapa ia dah tutup? Ya betul, Alfred. Ke Batcave. Ia lubang besar bawah tanah dengan kereta besar dan berwarna hitam. Ingat tak? Tak, ini semua mustahil. Tak mungkin. Macam saya dah jadi hidup orang lain je. Saya dah tak tahu apa-apa pasal diri saya. Batman. Mestilah Batman. Dia dalang semua ni. Saya dah agak dan saya kena tahu puncanya. Oh, dia cuma marah sebab tak dapat tengok kentang gergasi angkasa secara dekat. Boleh batalkan cakap Matador ke? Oh, iyalah, silap saya. Cara gerecek saya. Bah! Hantaran silang Kuljo tak boleh bawa menang. Awak perlukan penyerang yang berbisa untuk jaringkan gol. Ya, sebab telefon awak dikuasakan oleh Arab. Mereka belum cipta butang tolak panggilan masa telefon tu dibuat. Toma, awak dah ingat semula kan? Saya ingat kehilangan Luna. Hingga dah libatkan awak. Semuanya yang berlaku disebabkan oleh ayah saya sendiri. Saya rasa sangat gembira sebab cinta awak terhadap buku tak pernah berubah, Toma. Sebab tu awak jadi penulis novel. Sebab awak tetap dengan janji awak. Teri. Saya tak dengar lah. Terima kasih. Sekarang saya dah berterima kasih pada awak. Awak ni buta ke? Itu jelmaan. Awak menangislah di situ selamanya. Awak tak sesuai melawan dengan kuasa yang tiada. Saya tak peduli. Tak sangka awak ketemui saya secepat ni. Awak ni memang wira yang saya nantikan. Bebaskan, ya. Kalau macam tu, apa kata saya buat macam ni? Macam tu rupanya. Saya tahu. Saya dah tahu apa yang akan berlaku. Saya memang yakin dengan penamat cerita ni.
Saya yang tentukan jalan ceritanya. Ada benda nak cakap. Saya ada dapat notis dari ibu pejabat. Seorang pegawai dari pasukan pertahanan bumi akan menjadi ahli pasukan kita. Nampak macam altar untuk upacara aja. Dan bentuk dia macam dari tamadun Mayan, dari tamadun Aztec. Jangan-jangan ini penemuan besar peninggalan tamadun purba Jepun. Apa dia, bos? Jadi sebab runtuh hantu awak dihalau keluar dari situ, saya akan pastikan dengan bahagian pembinaan. Tapi makan masa sikitlah. Tapi tak sangka mereka akan benarkan. Tak menyusahkan ke nanti? Saya yang tempat-tempat ni. Sebab awak tak nak jawab panggilan saya dan tak nak makan mi dengan saya lagi dah sekarang ni. Awak selalu mengelak daripada saya. Sekali lagi saya kena bayar untuk tengok muka awak. Awak tahu tak? Nampaknya awak sengaja buat kerja untuk elak daripada saya. Kalau kerja macam tu memang awak boleh jadi kaya. Dengarlah cakap saya ni. Saya nak awak jawab panggilan saya je. Saya nak awak bercakap dengan saya. Saya nak awak sapa saya bila awak nampak saya. Kenapa? Sekarang baru awak nak ingat kat dia. Dia berlari ke sana sini sampai kaki dia berdarah. Dia tak tidur dan asyik bekerja sampai hidung berdarah untuk selesaikan kes pegawaian tu. Awak tak tahu ke? Awak cuma nampak ketua Song je kan? Awak cuma fikir untuk jatuhkan dia je kan? Awak tak nampak Inha yang rasa macam penjenayah disebabkan awak. Inha kata salah dia pegawaian lalui semua ni. Dia kata apa awak lalui 13 tahun lepas juga salah dia. Bila dia tengok awak, dia rasa macam penjenayah. Jangan percaya berita yang belum disahkan. Dan jangan kaburkan fakta. Jangan lupa insiden Ki Ho Sang 13 tahun lepas. Ingat juga kenapa insiden tu jadi topik temuduga kamu semua. Sampailah kita tahu apa punca rasmi kebakaran yang dah terjadi itu. Jangan cadangkan sebarang idea tentang pegawaian. Jangan cuba nak buat andaian dan hantar fakta yang disahkan saja. Kalau tak, orang yang tak bersalah akan jadi mangsa. Faham tak? Hei! Apa masalah korang ni? Ini bukan cara kita kat sini. Bukankah aku kata ikut giliran main pingpong? Oslo, Diego, kau letak nama dekat papan aku tak? Maksudnya kau berdua dah potong barisan orang lain kat sini. Apa lagi maksudnya? Cepat bagi tahu. Korang tahu cara untuk menulis dengan cara yang agak baik kan? Aku tahu sebab aku tengok sendiri, betul tak? Ya, Tuan. Jadi, baik kau letak nama kat papan aku tu. Baik, Tuan Milk. Saya bukannya penjenayah. Kami juga bukannya Imperial. Kami Puak Mandalore. Dan malangnya, awak dah terlewat upah kami. Kami dah diberi tugas untuk memburu awak, Kapten Shargus. Upahnya memang mahal, tapi kami sangat bagus dalam kerja kami. Kami juga setia. Sebab tu kami tak boleh terima tawaran awak. Tapi tugas saya bukan Untuk menghakimi, tapi selesaikan tugas yang diserahkan. Siapa lapar? Kat sini ada makanan kan? Kami nak makan. Kau, duduk balik! Jangan sesiapa bangun. Kecuali kau. Mari nikmati hidangan terakhir kita. Sama-sama. Nama aku Alam. Dan Isblu ni aku punya. Laut tak ada siapa punya. Yang tu akan berubah. Bila kau bagi aku apa aku nak. Aku dah ada makanan pun. Tapi kalau kau tak bawa budak bertopi jerami tu sebelum aku habis, mungkin aku akan mula tambahkan beberapa pelanggan kau ni ke dalam menu. Malangnya, saya dah rosakkan hari perayaan Tak awak. semudah disangka, Jack. Lain kali awak rasa nak ambil alih perayaan orang lain, dengarlah cakap dia. Cuma dia seorang yang berfikiran waras di tempat yang pelik ni. Menyusahkan. Untuk betulkan Christmas, mestilah ada. Saya Santa Claus. Nak pergi mana? Burung cantik. Oh, ya. Jangan melawan, sayang. Kita nak pergi tengok perarakan. Semua orang suka perarakan. Lepaskan saya! Cinta. Satu perasaan yang tak munasabah. Dan tunggu. Oh, kesian. Sekarang kita ada 2 burung tak guna yang tak boleh terbang.
Percutian dah tamat. Saya nak semua naik kapal ni sekarang juga. Dah tamat nanti, akan ada kulit harimau di dinding saya. Memang tu dah rampas kapal saya, harta saya. Dan sekarang kesetiaan anak kapal saya. Saya akan musnahkan dia. Dan semua yang dia sayang. Ada orang melanggar tembok pingitan. Dia mencari nahas. Tadi saya cuma nampak troll kotak yang menjijikkan. Cik Keju bundar. Biar saya jadi teman cik balik ke rumah. Bagaimana agaknya topi ni berada jauh di tengah-tengah tempat ni. Angin kuat malam ni. Tiba-tiba reda. Alamak, kaki! Mungkin namanya pedang kalis jumpa. Rasanya dah jumpa. Apa pun, saya tak nampak. Rasa lega Oh tak? ya, ke kiri sikit. Ke bawah sikit. Situ. Sedapnya. Kejap. Tiba-tiba baik pula. Monyet. Ini kan tasik panjang. Kita tak boleh jalan kelilingnya. Kita kena berenang ke seberang. Saya boleh bawa kubo. Bawa kubo. Itu idea awak. Itu awak punya. Tapi muka yang awak guna tu, muka saya. Cukuplah. Apa gunanya penggalan data tu kalau mainan mahal awak dah hancur musnah macam tu? Awak adalah kumpulan penjahat yang nak cederakan orang yang tak berdosa. Tugas saya ialah pastikan semua selamat. Walter, jangan. Jangan. Budak tu tak bersalah. Dia tak ada kena-mengena dalam hal ni, okey? Kita bincang baik-baik. Jangan apa-apakan dia. Tidak! Kamu berdua berdepan masalah yang besar. Tak, pakcik ikut. Mak kamu ada cakap yang kamu semua ada hal keluarga yang pelik dan ini sememangnya pelik. Tapi dah, cukuplah. Pakcik takkan biar kamu buat mak kamu risau lagi. Cepat masuk ke dalam kereta, pakcik akan hantar balik. Tak. Pakcik akan kira sampai 3. Oh, biar betul. Saya perlu bantuan. Datang sekarang. Saya rasa juara piala juara terbaik antara juara terbaik sepanjang masa tentunya saya. Bukankah saya boleh jadi juara piala juara terbaik antara juara-juara terbaik kalau saya boleh? Oh, entahlah. Pinjam sikit. Kemahiran bermain bola dari setiap pemain menggunakan genetik lanjutan. Awak ingat saintis gila akan mengaku yang dia gila ke? Jadi, saya dah kembali. Saya rasa sangat hebat, awak faham tak? Jadi, tanpa membuang masa, selamat datang ke Winter River. Museum ketamakan semula jadi. Tunggu ahli perniagaan yang bosan. Marilah datang dekat lagi. Mari ke sini, uji kekuatan. Ini sebab saya tak buat 2 pertunjukan satu malam. Betul, saya takkan buat. Baiklah. Apa yang kita ada malam ni, semua? Itu agak bermasalah. Tanah dan air. Kamu boleh jumpa banyak di bawah tu. Kamu bawa mahkota dan tengkorak raja-raja ditakluk di bandar saya ni. Kamu hina pemaisuri saya. Kamu ancam kaum saya dengan penghambaan dan kematian. Oh, saya dah pilih kata-kata saya dengan baik, orang Parsi. Mungkin kamu patut buat perkara yang sama. Memang gila. Inilah Sparta! Kau bawa orang kau. Kau ingat aku nak lari dari sini ke? Aku memang tak boleh lari pergi mana pun. Bukan sebab apa aku nak, tapi pasal keadilan. Kau ingat kita boleh fikir waras dengan apa yang dah terjadi? Habis tu kenapa pula aku seorang yang hilang segalanya? Dunia ni memang kejam dan hanya moral dalam dunia kejam adalah peluang. Berat sebelah tanpa prasangka. Adil. Di belakang ini adalah simbol penindasan penjara Blackgate, di mana beribu-ribu orang telah merengkuk di sana. Di bawah nama lelaki ini, Harvey Dent, yang telah dicanang-canangkan sebagai contoh tauladan. Anda telah diberikan wira palsu untuk menghalang anda daripada memberontak dalam bandar yang korup ini.
Sudah, janganlah kita semua berbalah. Saat macam ni kita kena bersatu hati. Saya nampak apa terjadi. Kamu takut? Gusar? Takut? Cemas? Kalau nak cari mereka, mula-mula kita mesti cermin diri kita. Maaflah, Ming. Memang susah aku nak bagi ucapan bila ada bunyi tu. Kita memang tak ada masa. Catat tu, Ming. Saya cuma ikut arah aja. Bagaimana yang disuruh? Naik lagi. Hubungkan telefon dia ke telefon kita. Adeli, saya ketua juruterbang Raymond Gates dari Jabatan Bomber Los Angeles. Saya dalam helikopter atas awak ni. Awak okey tak? Kami akan selamatkan awak, okey? Okey. Saya kacau awak ke? Saya cuma nak minta maaf sangat sebab cakap macam tu dekat awak semalam. Saya cuma belum sedia untuk dengar awak dan Blake duduk dengan orang lain. Emma, dengar sini. Bawa seramai yang awak boleh dan pergi bumbung. Saya helikopter, saya ambil awak ke sana, okey? Okey. Okey, naik ke bumbung, sayang. Ini untuk penjenayah macam kita. Tak kiralah apa orang nak cakap. Yang teruknya, mereka akan salahkan kita untuk semua benda ni. Kita ni kuli je. Kambing hitam. Jangan lupa. Kita orang jahat. Kau bawa surat dari anak aku. Dari tadi. Aku akan bawa kau. Kau habiskan terus. Walaupun aku kena dukung kau ke sana. Anak aku akan tahu yang ayah dia bukan sampah masyarakat. Sekarang ni tengkuk aku sakit dan susah nak bergerak. Dah lama juga aku rasa macam ni. Jadi tolong berdiri kat kanan kau, kanan aku, kiri kau. Raja Lanun Steampunk. Aku kenal dia Sorrento. Ada 3 benda paling aku benci dekat dunia. Steampunk, Lanun dan Tebule. Kau nakkannya, dia ada. Jadi inilah dia. Ia hasilkan satu perisai sakti kebal yang hanya boleh dimatikan oleh jampi serapah. Orb of Osufax. Sofia, gembira jumpa kau. Kau tak boleh bunuh pemegang penanda kau. Ini darah kau. Ikatan kau. Bila kau perlukan bantuan, aku yang tolong. Isteri saya, Helen. Untuk mengingati dia. Untuk kenangan kami. Setidaknya peluang untuk saya cuba. Better tak tahu pun kamu secantik macam ni. Terima kasih. Rakyat Scanlan memuji Better. Ya kan? Better suka mendengarnya. Ini binatang apa? Jangan cakap. Ini kucing. Kucing belang. Di Scanlan kucing suka Better. Hai kucing. Kena pakar. Awaklah orang yang saya cari-cari selama ni. Dengar sini, saya tak pernah cakap dekat sesiapa pun. Saya percaya saya hebat juga. Nama saya, Tuan, saya tak faham. Saya sanggup buat apa pun. Sebab saya dah tak nak tengok mak ayah saya hidup miskin lagi. Saya dah lama nak terbang. Laju. Lagi laju dari cahaya sampai Rock of Eternity. Ya, Tuan. Dah sedia. Sedia nak terbang. Siapa kau? Kenapa kau cari kunci tu? Eraser. Yang lain. Di mana? Dah terlambat. Mereka dah aktifkan transwarp tu sekarang. Tenaganya lebih banyak dari supernova. Semua jenis gangguan akan hidupkannya, macam bom. Cuma satu cara untuk hentikannya, iaitu guna kod capaian yang kami pasang dulu untuk kecemasan.
tu.